Jayco J5 EV, ada yang kata macam Range Rover. Ya ke? Tapi dia bukan sekadar macam Range Rover, dia juga adalah pet friendly. Jom kita tengok dengan lebih teliti. Jayco J5 ini adalah SUV segmen B, jadi pesaingnya adalah seperti Dongfeng Vigo, Suzuki e-Vitara ataupun Toyota Urban Cruiser dan Honda eN1. Boleh juga kalau kita bandingkannya dengan hatchback segmen B seperti Proton E-Mas 5, Pro2 QV dan Ora Good Cat. Yang menariknya Jayco J5 EV ni dia adalah sebuah kenderaan pet friendly. Sebab apa dia pet friendly yang kita akan tengok nanti. Jadi boleh tengoklah crowd dekat sini memang ramai. Sebenarnya event ni dia menggabungkan preview Jayco J5 EV ni dan juga expo kucing. So kalau kita tengok bahagian luaran untuk Jayco J5 EV ni, pada bahagian hadapan ni dia menggunakan lampu LED jenis projector. Lepas tu depan ni dia ada misai. Tak adalah, misai ni just decoration untuk hari ni saja. Yang membezakan dia dengan versi petrol lah, of course lah, dia tak ada grill yang besar dekat depan ni. Tapi pada bahagian bawah untuk versi EV ni dia ada active shutter grill. Okey, pada bahagian sisi Jayco J5 EV ni pula, kalau kita tengok dia punya rim dia bersaiz 18 inci, ni rim aero. Lepas tu dia datang dengan tayar GT Control P10 bersaiz 235/55R18. Dan dia punya charging port ni pun motorized Kat sini lah baru nampak betul-betul macam Range Rover. Okay, dia nampak macam Range Rover Evoque sikit pun ada. Okay, jadi pada bahagian belakang ni dia datang dengan roof spoiler dekat belakang ni. Lepas tu dia punya lampu belakang ni pun jenis LED. Okay, masuk ke bahagian dalaman Jayco J5 EV ni, sebenarnya dia sangat identical dengan versi petrol. Dia ada screen infotainment yang menegak ni dan juga twin spoke steering wheel ni. Dan pada saya dia punya penggunaan material, atas ni soft touch, bawah ni soft touch. Lepas tu dekat tengah ni center console ni, dekat sini baru kita rasa macam murah sikit lah. Dari segi ergonomik untuk Jayco J5 EV ni pula, sekarang ni saya cuba adjust position pada posisi pemanduan saya. Pada saya dia punya position ni okey sahaja. Nak kata tegap sangat pun tak, nak kata macam tak ergonomik langsung pun tak. Okey lah, just nice. Okey, jom kita tengok apa kemudahan yang ada pada bahagian cockpit dia ni. Dekat center console ni ada wireless charger dan juga van pada kita punya wireless charger ni, so that bila kita charge phone kita secara wireless, tak adalah phone kita overheat. So anda mesti perasan ada mikrofon dekat sini kan. Sebenarnya mikrofon ni, sebab apa dia ada mikrofon? Sebab sistem infotainment untuk Jayco J5 EV ni dia menyokong aplikasi karaoke. So anda bolehlah nak karaoke dalam kereta apa semua kan. Tapi untuk versi petrol dulu, masa dia launch, set karaoke ni cuma pelanggan yang terawal je yang dapat. Dalam 1000 ke 2000 pelanggan pertama je yang dapat set karaoke ni. Jadi untuk Jayco J5 EV ni, sebab belum ada harga, belum ada package, kita tak tahulah yang ini Jayco nak bagi standard ke ataupun still untuk pelanggan yang terawal sahaja yang dapat set karaoke ni. Pada bahagian dockets ni, pada bahagian bawah ni ada ruang simpanan. Lepas tu dia punya door handles ni pun sebenarnya agak besar juga. Kalau kita nak letak phone pun boleh. Okey, awal-awal video tadi kita ada sebut kereta ni dia pet friendly kan. Sebab apa dia pet friendly? Okey, jadi kalau anda bawa haiwan peliharaan anda kan, contohlah kucing ke apa, dia suka nak cakar-cakar kat bahagian dalam ni, dia lebih tahan lah. Selain tu dekat screen infotainment dia ni pun ada pet mode. Okey, jadi kalau anda nak kena turun, nak pergi kedai kejap ke kan, lepas tu ada kucing anda dekat sebelah, bolehlah activate pet mode ni. So bila anda dah on pet mode ni, dia takkan off aircon dan dia akan filter udara dekat dalam kabin supaya haiwan peliharaan anda tak adalah lemas ke apa kat dalam ni. Tapi features ni bukanlah pertama kali diperkenalkan di Malaysia, sebab Tesla, model-model Tesla pun dah ada features ni. Ruang pada baris kedua Jayco J5 EV ni boleh dikatakan agak luas untuk saya yang berketinggian 185 cm. Ruang simpanan pada baris kedua ni boleh dikatakan sama sahajalah dengan baris pertama. Terdapat ruang simpanan pada bahagian bawah door cards dan juga door handles yang agak luas. Kemudahan yang ada pada baris kedua ini adalah corong aircon yang boleh dihalakan pada dua arah yang berbeza dan juga satu port USB-A. Kapasiti boot Jayco J5 EV ini adalah 480 liter. Kalau kapasiti boot ini tak cukup untuk anda, ada
juga frunk berkapasiti 35 liter. Dari segi trend kuasa dan bateri pula, Jayco J5 EV ini datang dengan bateri berkapasiti 58.9 kWh yang mampu memberikan jarak gerak sejauh 402 km. Motor elektrik pada Jayco J5 EV ini pula menghasilkan sekitar 210 PS dan 288 Nm torque. Kesemua kuasa dihantar ke roda hadapan. Dari segi pengecasan pula, kadar pengecasan AC dan juga DC tidak dinyatakan oleh Omoda Jayco. Sebaliknya, Omoda Jayco menyatakan bahawa masa yang diambil untuk pengecasan DC adalah 28 minit dari 30% ke 80% SOC. Dari segi keselamatan pula, Jayco J5 EV ini didatangkan dengan sistem ADAS tahap 2 yang merangkumi 19 fungsi ADAS. Harga dan pakej waranti masih belum diumumkan oleh Omoda Jayco. Apabila ditanya oleh rakan media, pihak Omoda Jayco berkata mungkin model Jayco J5 EV ini akan dilancarkan pada suku ketiga tahun ini. Baik, itu sahaja yang saya boleh kongsikan kepada anda tentang Jayco J5 EV ini. Semoga info yang saya beri ini dapat membantu anda membuat pilihan membeli kereta dengan lebih tepat. Jika anda suka dengan video ini, bolehlah tinggalkan like, share dan juga subscribe. Kami juga ada website di alamat carsofmalaysia.com. Di situ ada panduan membeli kereta dan berita automotif terkini. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.